اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul Azim. Yang berbahagia tuan rumah Dr. Bakisnah binti Syaharuddin, yang berbahagia juga sahibul akhwat yang dikasihi, yang turut dalam majlis tilawatul Quran ataupun majlis tadarus Al-Quran. Pertamanya saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat sama-sama pada hari ini dalam majlis penutup tadarus Al-Quran di Al-Fatihah Center ini. Pertamanya saya mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah Dr. Bakisnah yang menjemput saya, memberi kepercayaan untuk berkongsi sedikit ilmu dan juga pengalaman barangkali tentang tadarus Al-Quran, tentang Al-Quran dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Walaupun saya bukan seorang ustaz, tapi di kampung Menang Panjang tu rata-rata orang panggil ustaz lah. Pertamanya kerana boleh jadi imam di depan, boleh baca Quran dengan baik. Kalau ada majlis-majlis kesyukuran, kata orang baca doa, tahlil, jadi orang kampung panggil ustaz lah. Saya pun tak kisah lah panggil apa, asalkan nama baik, okey lah. Saya seorang cikgu sains pertanian. Sains pertanian. Belajar dulu di UPM, Universiti Pertanian. Tahun 86 saya graduate lah. Lepas tu mengajar kerja di Jabatan Pertanian dulu. Tahun 93, umur dalam 40 tahun baru saya masuk jadi seorang guru. Jadi masa jadi seorang guru tu sempat kursus imam 2 minggu. Kemudian dalam tu lah mula menghafal, umur 40 baru nak menghafal surah As-Sajdah, surah apa? Al-Insan 2 minggu tinggal di Masjid Sultan Azlan dekat sebelah Politeknik tu, khusus imam. Jadi imam ni sebenarnya tak ada kisah sangat. Dia bukan semesti kelulusan daripada bidang agama, tapi siapa yang ada basic asas baca Al-Quran baik dan sebagainya, boleh jadi imam. Jadi saya pun, ini pilihan Allah pada gerak ke hati saya untuk tulan balik daripada Mekah tahun 95 ke 96 gitu. Ada peluang khusus imam ni, kebetulan ada cuti sekolah, jadi saya pun menyertai khusus tersebut lah. Jadi itu latar belakang lebih kurang sikit. Selain itu pengalaman bersama-sama dalam gerakan dakwah. Pada awal-awal lagi saya bersama dengan Angkatan Belik Islam Malaysia. Lepas tu macam-macam lah menyelami juga gerakan dakwah lain seperti Jemaah Tabligh, Tubuhan Arkam. Kemudian lepas tu saya masuk bersama Jemaah Islah Malaysia ataupun JIM. Dan setakat ini saya bersama dengan Pertubuhan Ikram Malaysia. Pertubuhan Ikram. Jadi tak menjadi masalah di mana saja kita boleh bergerak. Pertubuhan ni, gerakan dakwah ni, badan dakwah ni sebagai satu pemudah cara je. Jangan kita dituduh sebagai gerakan aspirasi bawah tanah. Jadi kita mudah untuk bergerak, terutamanya untuk bersama masyarakat. Jadi pada hari ini sebenarnya saya nak kongsi satu ayat saja dengan ikhwah sekalian. Kebetulan di masjid saya ada seorang ustaz pensyarah ustaz juga, dia membaca kitab ni, baca At-Tibyan fil Adab Hamalatil Quran, adab membaca Al-Quran, yang ditulis oleh Imam Nawawi. Yang sampaikan kitab ni sahabat saya juga, anak buah usrah saya, Ustaz Farouk Luqman. Jadi bila saya buka kitab ni balik, bila Dr. Bakisnah memandatkan saya bagi tazkirah dia, saya tengok kitab-kitab ni dimulakan dengan ayat surah Fatir
ayat 29 dan 30. Jadi saya nak kongsi dengan puan-puan ayat ni lah. Kalau ada Quran, cuba buka surah Fatir, surah yang ke-35 ayat 29. Muka surat 437 ke surat 437. Mari kita baca sama-sama. Kalau saya baca seorang tu tak seronok ya. Kita baca sama-sama Boleh? Dah jumpa ya? Ayat 29 bawah sekali tu. Bawah sekali, ayat bawah sekali 30, atas tu ayat 29 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baca sama-sama, tak baik ikut saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور صدق الله العظيم. Ayat saja. Apa maknanya? Makna ayat ini adalah sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yakni baca Al-Quran dalam kurungan itu, dan melaksanakan solat, baca kitab Allah, kemudian diikuti dengan solat, kemudian dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Allahu Akbar. Allah Ta'ala bagi ilham pada saya tak jumpa ayat ini. Dan saya rasa inilah di antara kata kunci yang menjadi motivasi besar pada kita sebenarnya. Jadi sebab itulah Imam Nawawi letakkan dia ayat ini sebagai apa? Muqaddimah dalam kitab dia. Kitab Tibyan fil adab hamalatil Quran. Jadi sudah tentulah maknanya benda ni, ayat ni cukup apa? Cukup terkesan bagi kita. Kalau kita hayati dia, fahami dia betul-betul. Jadi saya nak berkongsi lah ayat ni. Saya pun baru 2 hari ni saya mengkaji, menghadam ayat ini. Jadi kita kongsi sama-sama. Pertamanya kita lihat di sini, innal ladzina yatluna alkitab Allah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Kalau kita lihat di sini, orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Yatlu, perkataan yatlu ni kenapa tak disebutkan sebagai yaqra? Sebab dalam Quran tak ada ayat pertama itu dengan iqra, bacalah. Kan? Ada juga kan? Kata Arabnya cukup mahal lah, macam-macam perkataan ada, tapi setiap ayat atau perkataan itu sesuai dengan tempatnya. Yatlu ni juga baca mana. Tetapi di sini maksud baca yatlu ni ada maksudnya 3 perkara. Yatlu maknanya baca dengan betul dan makhraj yang macam puan-puan buat sekarang ni, itu memang menepati daripada yatlu lah tu. Baca dengan betul, dengan makhraj sebutannya, dengan dengung tadi, hukum tajwidnya ikut apa semua, itu maknanya betul lah tu. Yang kedua adalah yang kedua adalah faham. Faham. Jadi kita baca Quran ni maknanya nak faham. Kita nak faham. Ada satu hadis yang menyebutkan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan kepada seseorang itu, Allah Ta'ala bagi kepahaman tentang din ini. Jadi yang tu yang kita hendak
selain kita boleh baca, kita nak faham Al-Quran. Jadi langkah-langkah nak faham tu kita boleh tengok balik lah, ya. Tengok balik itu mungkin kena ada ada silibus lain ataupun yang kita kena ikuti untuk memahami Al-Quran. Dan yang ketiganya adalah beramal dengan maksud tadi. Ini yang dimaksudkan sebagai apa? Beramal ni. Mana baca, faham, amal. Itulah maksudnya yatlu. Jadi kalau kita tengok ayat tadi, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Alkitab. Jadi baca itu bukan baca saja, membanyakkan bacaan. Kalau kita tengok, tetapi bulan puasa ni memang digandakan bacaan. Imam Syafi'i baca hari-hari biasa sekali, 1 kali khatam. Bulan puasa dia 2 kali khatam 1 hari. Ya. Saya di Malaysia ni paling banyak saya jumpa ada bapa kawan saya namanya Haji Jamil. Haji Jamil bekas tentera, pencen tentera aja. Lepas pencen tentera dia bekerja tukang masak di UPM. Masa tu saya buat diploma di UPM. Diploma pertanian. Lepas tu bila dah bertahun-tahun, 10 tahun lepas tu, saya dengar dia duduk di Kajang rumah anaknya. So dia setiap hari dia buat marathon, baca Quran. Kerja dia baca Quran je setiap hari. Dia bangkit daripada subuh sampai tidur, malam balik dia akan baca Quran. Itu pun dia pulun, dia dapat 10 juzuk je satu hari. 10 juzuk saja, marathon. Tak ada kerja lain dia. Dah meninggal pun. Dah meninggal. Anak dia ada lagi lah, anak dia bagi saya lah. Zainal Abidin Muhammad Jamil. Orang biasa je. Bukan ustaz pun. Bekas tentera, bekas tukang masak. Jadi maknanya malu kita nak cerita diri sendirilah setakat mana kita baca Quran ya. Ya? Jamil dah meninggal. Saya ingat dalam 7-8 tahun yang silam lah. Dia meninggal. Baik. Jadi maknanya kita kembali pada yatlu ni artinya apa? Membaca, faham, kemudian amal. Jadi yang ini kita sebab itulah Al-Quran ini sebagai apa? Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini, zalikal kitab ini Al-Quran ini, zalikal kitabul la raiba fihi, tidak ada keraguan. Ya, kita tak boleh ragu-ragu, kita kena beriman Al-Quran sepenuhnya. Inilah kitab petunjuk kita. Ya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ya. Kalau kita katakan inilah ya, kita ni ibadah puasa ni yang kita lakukan sekarang ni khusus maknanya nak apa? Nak menyuburkan ketakwaan kita sebenarnya. Ya. Itulah peranan puasa ni. Setiap ibadah tu ada peranan masing-masing. Solat maknanya lebih pada nak mengingati Allah, mendekatkan diri dengan Allah. Ya, puasa pula ada mendidik hati kita ni, melawan hawa nafsu kita ni supaya apa? Supaya kita tunduk dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, supaya kita akhirnya menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ada pula dia apa dia takwa? Saya hurai sikitlah. At-taqwa ha huna. Rasulullah kata takwa ke dalam. Dia berbentuk kejiwaan, bentuk kerohanian. At-taqwa ha huna. Mana benda di dalam, sifat dalaman. Ya. Mengikut Ibnu Mas'ud, takwa ni mesti ada 3 kategori. Ya. Pertama, satu mesti taat kepada Allah, tidak derhaka kepada Allah. Mesti ada taat. Taat itu pun taat sepenuhnya lah. Taat kepada Allah, tidak menderhakainya. Yang kedua, mesti dia ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah, tidak melupainya. Dan sebaik-baik ibadah untuk mengingati Allah adalah apa dia? Solat. Solat. Aqimis solatu li zikri. Dirikanlah solat untuk mengingati Allah. Jadi solat ni ibadah yang paling menjurus kepada apa? Khusus untuk mengingati Allah. Sebab itulah khusyuk ni ada bahagian-bahagiannya. Barangkali dapat 1/10, tak lulus lah. 4/10 cukup-cukup makan dapat C. Ya. Jadi orang solat ni masing-masing bahagian lah. Ya. Khusyukan dia tu. Baik. Dan yang akhir sekali adalah takwa ni adalah dia
hamba yang bersyukur, menjadi orang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak kufur. Jadi siapa yang dapat tiga ni, satu taat, satu apa lagi, ingat, satu syukur, maka dia dapatlah takwa tu. Dalam bulan puasa ni kalau boleh kita kuburkan tiga, suburkan tiga tadi, taat, ingat dan juga syukur. Kuburkan tiga perkara, apa dia? Maksiat ataupun melanggar perintah Allah. Yang kedua, lupa kepada Allah. Yang ketiga, kuburkan kekufuran, tidak berterima kasih atas nikmat Allah. Jadi kita kembali sikit kepada ayat tadi, ya, ayat telu tadi kita dah faham maknanya. Kemudian membaca kitab Allah, ya. Kitab Allah, tak sebut Al-Quran, disebut kitab Allah. Sebab kita diharapkan, ya, sebut kitab Allah ni lagi dekat sebenarnya, ya. Kitab ni dengan Allah. Disebut Al-Quran ni, mana Al-Quran adalah kitab yang dibaca kan. Tapi kitab Allah ni maknanya kitab Allah Ta'ala terus bagi tahu ini kitab Allah, ya. Allah yang menjadikannya sebagai petunjuk bagi kita. Allazina yatluna kitab Allah, ya. Kemudian apa lagi? Wa aqamus salah, dan mendirikan solat. Jadi pada kita lihat, sebelum baca kitab, sebelum solat kita apa? Baca Quran dulu. Faham Al-Quran dulu, baru berikutnya, ya, solat. Kalau kita tengok perintah solat itu setelah 10 tahun Nabi berdakwah di Makkah, baru turunnya perintah solat. Dalam 10 tahun itu maknanya Rasulullah perkenalkan Allah. Siapa Allah? Allah itu Rabb kita. Allah itu ilah kita. Apa dia Rabb? Rabb itu mana Allah Ta'ala menjadikan alam. Allah Ta'ala memiliki alam ni, bukan saja dicipta, dialah yang memiliki. Dan Allah juga sebagai pentadbir alam ni. Jadi maknanya itu proses-proses mengenal Allah. Kemudian barulah daripada situlah barulah perintahkan solat, ya, mengerjakan solat. Maknanya kita baca Al-Quran dulu dengan tujuan apa? Untuk mengenal Allah. Kemudian daripada pengetahuan ilmu yang kita dapat itu, barulah kita masuk pada fasa kedua, itu mendirikan solat, ya. Baik. Kemudian ayat ini menyebutkan tentang wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum. Mendermakan ataupun menginfakkan daripada apa yang kami kurniakan kepada mereka. Kita lihat, ya, bagaimana hubungan solat dengan infak. Ya, dekat-dekat. Lepas solat, Tuhan perintahkan dirikan solat. Dirikan solat ni pula saya urai sikit. Dirikan solat ni maknanya bukan buat solat sembrono aja, ya, ataupun lepas batuk di tangga, tetapi dengan penuh apa? Kepahaman. Ya, dengan jaga segala kewajipannya, rukunnya, tumakninahnya, ya. Dan juga termasuklah memahami makna-makna dalam solat itu, dan juga maknanya solat di awal waktu juga termasuk, barulah artinya mendirikan solat, ya. Kalau kita buat solat dah hujung-hujung waktu, itu bukan mendirikan solat, ya. Itu hanya nak melepaskan kefarduan. Jadi itu satu lagi tentang makna iqamas solat ni, artinya mana? Mengerjakan solat itu dengan bersungguh-sungguh, awal waktu, jaga segala, antara larangnya dengan lakukan dengan penuh khusyuk. Kemudian disebut lepas saja solat, infak harta. Jadi kita lihat di sini, ya, solatnya lebih kepada hubungan kita dengan Allah, ibadah fizikal yang hubung kita dengan Allah, hubungan hati kita dengan Allah. Lepas itu manusia, Allah ni kenal manusia, ya. Dia tahu apa tarbiyah selepas daripada solat ni, apa dia. Manusia ni antara sifat dia yang berikut, ya. Jadi dia kena ada tarbiyah lain. Tarbiyah lain untuk mendidik manusia ni apa dia? Suruh infak harta, ya. Infak ni artinya saya lupa infak. Tapi ingat mana infak artinya?
Infak ni nafkah lah, infak. Nafkah. Mana infak ni makna dermakanlah ataupun sedekah, sedekah. Sedekah tu samalah. Maksud infak, sedekah itu sama maknanya. Infak ni maknanya inilah sebagai bukti benarnya keimanan. Jadi orang beriman ni, bukti dia beriman betul-betul apa dia? Solat. Pas solat, tak cukup solat. Kalau berhenti dekat solat, kedekut sikit tak jadi. Mesti ada infak. Kalau ada infak tu, barulah dia, iman dia benar. Yang kata sedekah tu apa dia? Dia pakai perkataan sodik. Benar. Sodik ni sedekah, perkataan benar. Jadi maknanya siapa yang benar imannya, dia mesti bersedekah. Dia orang yang solat ni tak berpisah tanggal dengan sifat pemurah. Nabi lepas dia baca Quran tentang malam Ramadan dengan Jibril, tadarus dengan Jibril setiap malam bulan Ramadan, maka besoknya lagi pemurah, macam angin berlalu dia punya sedekahnya. Jadi kita pun mengambil peluang ni lah bulan Ramadan ni untuk bersedekah. Baik, kemudian selepas itu menafkahkan sebahagian rezeki kami anugerahkan. Rezeki ini bukan kita punya. Allah Ta'ala bagi tahu yang kami berikan. Cuma kita rasa kita punya, dah ada dalam 100,000 dalam akaun, kita rasa kita punya. Allahu Akbar. Saya rasa sedih. Di masjid saya 3 orang yang saya tahulah dekat ni. Dalam masa tempoh dalam bulan puasa ni tahu seorang, sebelum puasa tu 2 orang. Apa namanya, kena scammer duit. Seorang 95,000, itu orang yang rajin hari-hari bayar masjid sama saya. 95,000, 3 kali pengeluaran, macam kena pukau kata orang. 30,000 sekali keluar 3 kali. Yang kedua, kawan juga yang rajin ke masjid juga, 60,000. Yang tu berapa kali saya ingat, 3 kali tak silap dia. Dia mengikut arahan, mengarah saja. Telefon, duit mana ada? Kat Abu Haji tak ada. Keluar kat Abu Haji, dia pun keluar Abu Haji pergi berayat transfer. Yang seorang lagi baru ni 100,000. Jadi makna itulah. Yalah, cerita maknanya. Harta ni tu hartanya. Kita tak tahu lah apa salah silapnya, kita pun tak tahu, kita pun tak nak tanya lah. Tapi maknanya mungkin ada kebaikan di sana. Setiap Tuhan jadikan tu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah kita datang, Allah kita kembali. Jadi maknanya, dia sedar. Dia memang sedar. Tapi dia separuh sedar. Dia pergi ke bank apa semua, dia sedar nak dia pergi. Tetapi selepas tu, lepas berlaku tu baru tersedar betul. Baru kata orang tertantu, ni dah tersalah langkah ni. Baik, saja nak selingat lah tu. Jadi nak cerita, nak kata ni Tuhan bagi, tak apalah Allah Ta'ala ambil balik tu pun okey ke, cari. Tapi kalau boleh, kita kalau boleh, yang kita pegang tu yang kita bagi, bagi pula secara sembunyi. Tuhan sebut ni, sirra tu lebih dulu daripada alaniyah, daripada terang-terangan. Bagi sebagai sembunyi lebih utama daripada terang-terangan. Terang-terangan pun boleh juga. Sebab itulah orang yang memahami Al-Quran ni, kalau boleh dia nak sembunyi juga kalau boleh. Tapi mana tahu dia melibatkan orang, jadi terbuka juga. Dia pesan pada kawan ni, jangan bagi tahu siapa-siapa. Jadi kawan yang dia bagi tahu tu seronok juga, kawan dah derma kan. Kawan kita tu derma RM1,000 weh, puasa ni, bulan puasa ni. Jadi tak apalah tu maknanya. Tapi dia dah niatkan nak bagi secara sunyi-sunyi tadi, itu yang terbaik. Nak mana boleh bagi secara sembunyi dan terang-terangan pun boleh, tak ada masalah. Dalam keadaan tertentu lebih baik terang-terangan pun boleh je. Kawan-kawan nak tahu supaya lain tu mengikut sama, gantung pada niat kita. Dalam Islam ni ajar kita supaya jaga apa? Niat. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli amrin ma nawa. Terima niat itu kerana Allah Ta'ala menerima setiap niat yang baik itu.
apa yang diniatkan. Baik, setelah itu kita lihat ayat ini menyatakan tentang setelah kita beriman, baca Al-Quran, setelah itu dirikan solat, lepas itu nafkahkan harta yang ada pada kita, yang Allah Ta'ala beri pada kita tu, diam-diam, terang-terangan. Mereka itulah mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. So, perdagangan Allah ni tak pernah rugi. Dalam ayat apa ke, ya, perempuan boleh tengok macam mana Allah Ta'ala memberi ganjaran dalam surah Al-Baqarah ayat 261, boleh tengoklah, ya. Dalam ayat itu menceritakan tentang apa? Bagaimana Allah Ta'ala melipat gandakan pemberiannya. Macam mana satu benih tanam, katalah padi, ya. Saya dulu kecil-kecil memang tanam padi. Tanam padi, satu pokok padi itu boleh keluar berapa anak? Yang subur-subur tu keluar sampai 7 anak atau lebih betul. Ya. Satu anak padi itu keluarkan 10 tangkai, dan setiap tangkai itu ada keluar 100 benih, 100 padi. Jadi maknanya satu benih, satu amalan baik, ya, digandakan jadi 7, dan kalau yang 7 tu pula boleh menjadi sampai tambah kali dengan 100 pula, 700 kali ganda. Ini perniagaan dengan Allah. Ya, perniagaan dengan Allah. Jadi kita niaga kat dunia, kita rasa untung 50. Beli satu barang 1000, jual 2000. Oh, cukup. Rasa cukup besar dah. Ya. Sekali ganda aja. Ya. Tetapi perniagaan dengan Allah dapat 700 kali ganda. Malahan puasa ni, puasa lain. Puasa lain daripada lain. Puasa Allah sahaja yang memberi pahalanya. Sebab itulah dalam bulan puasa ni, amalan sunat jadi naik taraf macam jadi amalan wajib. Jadi jangan lepaskan peluang, ya. Yang sunat-sunat pun kita pulun juga kalau boleh, ya. Buatlah yang terbaik dalam bulan Ramadan ini. Jadi begitulah, ya. Lebih kurang, ya, yang saya nak kongsikan dengan perempuan sekalian, ya, supaya kita menjadi satu motivasi bagi kita untuk mendalami Al-Quran, membaca Al-Quran, faham Al-Quran, terus mendalami Al-Quran ini untuk beramal dengannya, dan kalau boleh tingkatkan lagi, ya, dengan penguasaan bahasa Arabnya apa semua. Saya pun tak ada, tapi kalau baca Quran tu, kalau setiap pagi baca Al-Quran di masjid tu, ya, saya tak tengok terjemahan. Tuan Imam baca terjemahan, saya akan tengok perkataan Arab, saya faham. Boleh faham tak mana-mana perkataan Arab. Jadi itu peringkat awal baru. Dalami lagi, ya, bahasa Arab. Jadi tidak menjadi masalah, ya, untuk belajar ni, ya. Talibul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu daripada dalam boyan sampai ke liang lahat. Isteri saya umur 70 dah. Isteri saya pun 70 kan. Isteri saya kalau dia hakim tu, dia ambil pen, sesi bahasa Arab tu, dia buat catatan, ya. Untuk belajar bahasa Arab. Dengan radio pun boleh belajar, ya. Ada ruang-ruang apa nama Cikgu Salmiah, hari ni dia 20 hari yang awal ni kelas tadabbur, ya, di Masjid Rubutan ni berbayar tu. Ada yang bayar, ada yang free. Yang bulan puasa ni ada yang berbayar, Jadi maknanya saya tengok tak ada halangan, umur berapa pun, tambah tengok semua muda aja. Okey ya. Berapa? 70. Ya. Oh, cakaplah saya 70. Ya. Iyalah. Tapi isteri saya dua-dua lebih, apa namanya, tua daripada saya. Tua setahun juga. Jadi saja nak kongsilah, maknanya supaya kita ada motivasi untuk mendalami ilmu ni. Itulah untuk ilmu ni daripada dalam boyan sampai ke liang lahat. Jadi maknanya kalau kita berada dalam suasana menuntut ilmu ni pun, itu sebenarnya sebahagian daripada jalan-jalan nak menuju kepada peluang untuk dapat syurga, syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja saya rasa. Al-haqqu min rabbik, kebenaran itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala kekurangan itu adalah daripada kelemahan saya sebagai manusia biasa yang
yang tidak terlepas daripada kekurangan dan juga kelemahan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita di bulan Ramadan ini, menerima segala amal-amal kita dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang lebih penting daripada itu, Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita. Jangan lupa kita berdoa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbu afwa fa'fu anna. Dan minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan juga perbanyakkan istighfar dan berdoa dalam bulan Ramadan ini. Perbanyakkan sedekah. Apa beza ampun? Kongsi sikit lagi. Saya tengah hadir ni, apa maksud ampun dan istighfar? Boleh bezakan? Istighfar yang apa dia? Istighfar ni macam kita tutup, dosa tu kita tutup. Istighfar tutup. Ampun ni maknanya padam. Jadi kita minta ampun kepada Allah tu, minta padam dosa kita. Dua-dua kita buat. Satu tutup ni okeylah. Tak nampak kan dosa kita tu. Jadi kebanyakan apa? Tuhan ni maha pengampun. Sebab itulah kita, Tuhan suka pada apa ni? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbu afwa, suka pada pengampunan. Jadi kita kena minta lah pada orang yang suka memberi pengampunan kepada Allah SWT tadi. Jadi sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya soalan yang sama. Dia mendapat sumber yang sama tu. Dia semayang tu. Dia semayang tu. Macam kita buat semayang qada subuh kan? Ya. Dia semayang tu buat doa ya. Ya. Maknanya kita nak semayang duha, jadi kita ganti-ganti dengan semayang qada. Jadi maknanya duha tu mengikuti qada kita. Qada kita tu, qada tu lebih awal lah. Daripada duha kan. Jadi kalau buat dua-dua pun lagi yang tu lah. Lagi baik. Tapi kalau kita rasa nak buat antara qada dan duha, kita buatlah qada tu menggantikan duha tu. Cover dia. Termasuklah juga semayang-semayang rawatib, sunat rawatib, sunat yang mengiringi solat. Apa namanya? Kira 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, atau 2 atau 4 rakaat selepas zuhur. Boleh. Itu 4 rakaat tu ya. Jadi saya pun tengah rancang mengqada tuan. Dalam silap perkiraan dulu dalam masa dalam 70 tahun. Tak apalah, tak ada bagi peluang lagi. Boleh qada walaupun di sini ada dan sebagainya. Okey, baik. Terima kasih banyak. Ada soalan lagi? Tak ada. Terima kasih banyak Ustaz. So saya nak buat sedikit cendera hati. Tak tahu nak buat macam mana. Oh, tak bagi. Terima kasih lah ni. Hadiah dulu semua ni. Kepada center. Jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Kami akan sambung nanti kalau Ustaz nak balik dulu. Okey.